Banyak-banyak terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya selama 40 tahun. Ada yang baru, ada yang belum lahir lagi waktu kita orang nyanyi. Ada yang baru berangkat dan ada yang bersama-sama. Dan kita Utai, Bobo. Dan terima kasih banyak-banyak semua kerana anda di antara orang-orang yang telah menaikkan nama Wings khususnya yang kini sudah jangka 40 tahun lamanya. Saya pun tak sangka saya ke tahap 40 tahun. Saya ingat dulu awal-awal aku ni mungkin tak lama umur. Pasal dulu dah 6 kan hidup. Macam-macam benda masuk Ramadan ni. Rupanya sampai juga umur 57 tahun. Jadi itu yang saya bersyukur sangat-sangat. Dan diberikan keberadaan, berikan akal fikiran yang baik, dan Tuhan meminjamkan sedikit seni suara dan sebagainya. Tak lama lagi mungkin Tuhan ambil balik. Tapi sebelum dia ambil balik itu, kita dah rancangkanlah untuk menjalankan kerja-kerja yang sepatutnya untuk kami lakukan sama-sama dengan Wings, juga saya sendiri untuk tahun 2025. InsyaAllah kita akan mulakan dengan satu konsert yang bernama Trigger. Yang ini solo konsert yang akan saya nyanyikan balik lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 60-an, 70-an, 90-an dan sebagainya, untuk ada di dalam satu konsert bernama Trigger. Yang ini masih lagi dalam rancangan untuk mendapatkan satu tajuk konsert yang sesuai. Ini akan berlaku insyaAllah dalam bulan Mei atau Jun macam itu. Dan selepas daripada itu kita juga merancangkan Wings yang 40 tahun tour, tapi bukan tour di dalam di luar kawasan ini, tour di dalam penjara. Yang ini kita telah berbincang dengan Menteri Dalam Negeri, itu Saifuddin Nasution, atau Sri Saifuddin Nasution, yang telah bersetuju dan dia sangat-sangat suka dengan projek ini, dan dia beritahu saya kasih jadi projek ini. Sebab ini satu-satunya benda yang orang tak fikirkan. Orang selalu memikirkan orang di luar saja, tidak memikirkan orang-orang di dalam sana. Jadi kita nak bersama-sama dengan mereka sana untuk memberikan sedikit kata-kata semangat, nyanyian-nyanyian, selawat dan sebagainya, untuk bersama-sama dengan mereka yang di dalam sana. Mereka juga ada di antara mereka yang di dalam itu adalah penggemar-penggemar muzik, mungkin penggemar kuat kumpulan Wings. Jadi itu yang kita ambil kesempatan untuk membuat sesuatu benda yang di luar daripada orang nak buat. Jadi saya harap dapat perhatian anda semua untuk war-warkan benda-benda yang baik ini, untuk kita dapatkan sponsor. Sebab kita tidak boleh jual tiket. Kita tidak tidak boleh buat apa pun. Nak masuk family dalam kawasan penjara pun tak boleh. Ini benda-benda yang CSR, benda-benda kebajikan macam ini, kita memerlukan sangat pertolongan daripada founder produk contohnya, ataupun daripada produk-produk besar seperti kereta, Proton dan sebagainya, Pro2 untuk datang membantu sama-sama untuk merealisasikan impian ini, untuk membantu menghiburkan mereka yang berada di dalam penjara. Jadi itulah saya harap dapat bersama daripada semua untuk war-warkan dan untuk mendatangkan sponsor-sponsor yang baik untuk teruskan projek ini. Penjara saya